Pejabat Pendidikan Daerah Rembau, Negeri Sembilan. Di balik blok-blok bangunan, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang unik. Pokok nangka dikenali dengan buah yang besar, harum dan penuh khasiat. Nangka bukan sekadar tumbuhan, ia merupakan lambang bagi warisan kehidupan masyarakat di Asia. Atacapus heterophyllus merupakan nama saintifik bagi nangka yang berasal daripada keluarga Moraceae, iaitu keluarga yang sama dengan cempedak dan sukun. Dipercayai berasal dari India Barat Daya, kini nangka tumbuh subur di Malaysia, Indonesia, Thailand dan pelbagai negara tropika lain. Setiap bahagian pokok nangka membawa manfaat. Isinya yang manis dimakan segar, dijadikan pengat, jam dan kerepek. Buah mudanya pula dijadikan lauk seperti gulai nangka, rendang dan kari. Pokok nangka boleh mencapai ketinggian sehingga 20 meter dengan batang tegap dan getah putih yang mengalir apabila dipotong. Daunnya yang tebal dan hijau gelap, manakala buahnya pula boleh mencecah 30 kg, merupakan buah majmuk terbesar di dunia. Inilah kisah nangka, si raja buah tropika, anugerah alam yang memberi selagi mana kita menjaganya.